Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azri Nawawi daripada UTHM. Jadi hari ini tajuk kita tentang Gemini. Tapi kali ini Gemini kita combine dengan Google Calendar, dia akan jadi sangat best. Macam satu sistem yang okey padu jugalah. So, jom. Okay, jadi first kali kita kena buka Gemini kita lah. Okay, kita buka Gemini senang. Jadi kita nak access kalender. Kita masuk kalender guys. Kita cuma set supaya Gemini boleh access kita punya kalender. Dah tolong kita lah. Jadi macam biasalah Gemini kita kena pergi kat bintik 9 ni. Okay, bintik 9 buka. Dan dia anda pergi ke bawah sikit sampai anda nampak dia ada sebelah ni Google Form. Google Form ni kan? Ni Gemini. Ni. Yang ni kita nak buka. Okay. So yang ni nampak Google Form bawah sikit Gemini. Kena Gemini kita lah. Jadi first kali anda kena buat supaya Gemini ni boleh akses anda punya Google Calendar. Anda kena setting dulu, dia bukan automatic tau. Caranya macam mana? Anda kena pergi bawah ni. Yang ada kiri bawah dia ada gambar gear kan. Klik sekali, lepas tu anda pergi pada apps. Okay. Bawah pergi pada apps. Okay, apps. Dan anda perasan tak dia ada satu productivity. Jadi anda boleh tekan ni, hidupkan. Tarik ke kanan kan. Hidupkan. Maksudnya sekarang Gemini anda boleh akses Gmail, Google Calendar, Google Docs, Google Drive sebagainya. Jadi sangat power ni guys. Okay. Jom kita try. Okay, first kau setting dulu Okay, try. Okay, kembali lagi. Sekarang kita di Gemini. Jadi kita kena access calendar lah. Okay, first Gemini macam ni lah. Ni tempat kita type prompt. Okay, dan apa kata kita setting kita punya jenis, kita punya AI kita hari ni. Jadi 3 jenis guys. Dia ada, sekarang ni lah. Ada Fast, Thinking, Pro. Okay, yang Pro ni dia ada limitation lah. Tapi rasa UTHM dengan student yang universiti dapat setahun. Tak apa hal lah. Tapi sekarang kita guna Fast je. Yang Thinking dahsyat sikit lah. Tapi yang Fast ni maksudnya paling laju. Kita tanya dia jawab. Kalau Thinking ni dia fikir lu slow sikit. Yang Pro ni paling slow. Kadang 5 minit. Kadang tengok internet lah. Okay, jadi kita guna Fast je hari ni. Okay, so Fast. Okay, so kita tanya dia. Saya biasa, saya punya praktis dengan AI. Saya suka cakap bahasa Melayu tau. Bahasa Malaysia. Sebab kalau guna English, saya punya perbincangan tu, borak tu kurang seronok. Sebab kita nak cakap, kita kena penat. Okay, tapi sekarang kita nak guna AI, kita nak bagi berkesan. Jadi apa kata guna bahasa Melayu? Okay je sebenarnya. Okay, first kita kena bagi tahu dia, jom guna bahasa Malaysia. Caranya senang je. Salam bro. jom bincang guna bahasa bahasa Malaysia. Macam itu kan. Cakap dia santai-santai je. Macam tu. Ni guys, ni. Simple je. Kita bangunkan dia kejap, jom guna bahasa Malaysia. Jangan letak bahasa Melayu, nanti dia akan jadi bahasa Indonesia, dah campur-campur lah. Kita bagi bahasa Malaysia, simple. Dan kita tekan submit. Tunggu jap. Kau tu berborak dia, nampak ni? Nampak? Cantik, sembang santai, bincang bertopik. Buka kedai mamak, semua dia keluar. Okay, semua dia keluar. Okay, tanya dia, bro, kau boleh akses kalender aku tak? Okay, tanya, tengok kepastian. Kalender, aku sudah type. Kalender aku tak? Dia tanya dia. Dia jawab apa? Nampak? Dia tu buka guys Google Calendar. Nampak? Okay. Boleh. Okay. Sekarang nampak dia tu tu keluar kau hari ni apa event kita. Kau dia tu nampak. Nampak ni. Okay bro. Okay. Sekarang kita apa kata kita minta tolong dia. Tanya. Okay bro. Minggu depan aku ada meeting apa aku ada meeting apa tanya dia. Okay, tanya dia, bro, minggu depan aku ada meeting apa saja. Okay, saja. Tekan. Tengok dia tarik. Jadi buat kalender kita, dia akan tengok minggu depan punya apa meeting sesuai. Dia bantu kita nak ni lah. Kadang kita malas nak tengok kalender. Kita nak berborak je, ambil kau dia keluar. Di depan ada pencerahan BMI. Alamak, nampak? Dia macam teringat tau. Okay, ada CNR Education, juri. Okay, tak ada hal. Waktu kuliah macam biasa, bla bla bla. Okay. Kawan-kawan, buat tu dulu. Tengok. Dia dapat akses tak kau punya kalender? Dan kita proceed kejap lagi. Okay, try. Okay guys, dapat akses tak? Nak tunjuk kat korang tau. Bila kita minta dia, tanya dia apa kita ada, dia akan keluarkan kan? Tapi yang bestnya, nampak ni. Apa detail yang berkaitan dengan kita punya kalender? Kalau tu kan set kalender tu Power Pro, dia ada bagi detail, semua keluar guys. Tengok ni. Banyak. Okay. Tak ada hal yang tu. Okay, sekarang kita kata, bro,
Kita nak minta tolong dia. Kita kata kita ada kerja. Jumaat nak settle 3 kerja Jumaat pagi. Kita minta dia setkan. Okay. Bro, aku ada 2 kerja lah. Nak kena settle pagi Jumaat. Kita tanya sus. Satu, pertama, kena pastikan student PSM aku hantar apa? Hantar correction. Contoh correction. Biasa 2 jam lah. Kedua, kena update workspace, sistem workspace UTHM. Ni cakap je, buat tak. Workspace UTHM. Ni biasa sejam je. Kau boleh set kat kalender aku tak? Kau minta tolong lah. Okay guys. Okay ni. Prompt dia. Dia kata bro, hari Jumaat nak kena settle 2 kerja lah. Pertama, kena pastikan produk PSM hantar correction. 2 jam lah. Ni kedua, update sistem workspace. Sejam je. Set kalender aku tak? Kita minta tolong dia. Ni pun betul guys. Benda AI. Okay, dan tekan yes. Boom. Submit. So, apa dia buat? Dia akan bagi respon dulu tau. Okay, dia bagi nampak. Ni. So, dia tengok okay ke tak. Jadi, kalau kita tanya, ingin melanjutkan 2 item ni, nampak? Correction, Jumaat 9 ke 11, 2 jam. Workspace, 12. Kalau rasa sesuai, okay. Tapi kalau ada contoh terclash dengan event lain, dia akan mention, kau ada event ni, so macam mana? Cantik guys, cantik. Okay. So, bila kata, ni okay ni. Okay bro. Sila teruskan. Teruskan. Kau bagi dia arahan, sila teruskan. Okay. Dan bila kau tekan ni, dia akan set dekat kalender. Nampak tak? Gempak gila guys. Ni. Nampak? Jadi masa kau dah ni. So, nak tengok betul ke tidak, kita pergi pada Google Calendar kita, Jumaat ni kan. Kita pergi Google Calendar, macam biasa yang tadi punya video. So, kita tengok hari Jumaat. Kita tengok by day lah guys. By day. So, hari ni hari apa? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay guys, Jumaat. Okay ni, bukti dia. Jumaat, nampak? Terus ada apa kita punya event. Nak minta dia setkan task boleh, kata belah malam setkan aku task pukul 6, pukul 7, pukul 8 nak baca tesis. Kita tambah. Okay bro. Jumaat belah malam aku nak baca tesis sekejap sekejap lah. Boleh kau setkan task dalam 8 lebih ke. Ni nampak ni. Kita minta siap-siap. Dan kita tekan pop. Yes. Dia akan masukkan. Jadi nampak tak kita ada kau terus. Dia buat ni, nampak ni. Okey, Jumaat masuk Google Task. Okey ni. Dia masuk kalender ke tak ni? Bro, check. Masuk jam tak? Check. Okay, Jumaat. Ada. Betul. Task dengan kalender dia relate. Ni guys. Walau nampak. Jadi tolong try dan bagi feedback. Kau dapat ke tak? Okay. Testing. Okay, tu dia untuk Gemini dengan Google Calendar. Menarik sangat. Okay, jadi kau guna selalu lah. Kadang ada benda kita tengah nak bagi terlintas. Type terus kat Gemini, dia akan settingkan. Jadi boleh kurangkanlah kemurungan kita nak Google Calendar dan buat hidup kita lebih tersusun. Okay, next video. Bye.